Pihak pendakwaan memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin bahawa wang jutaan ringgit diakui tiada dalam poket bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, pasukan pendakwaan memberitahu wang berkenaan dimasukkan ke akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang merupakan sekutu Presiden Bersatu itu. Katanya, parti itu mempunyai kepentingan secara tidak langsung dalam projek Jana Wibawa. Semasa membaca kenyataan pembukaannya, Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Shaharudin Wan Ladin berkata, pendakwaan akan membuktikan bahawa parti itu memperoleh sumbangan wang menerusi presidennya, Muhyiddin yang ketika itu Perdana Menteri. Katanya, pasukan pendakwaan akan membuktikan Menteri Kewangan ketika itu bertindak atas minit mesyuarat yang dikeluarkan oleh Muhyiddin. Wan Shaharudin berkata, pihak pendakwaan akan membuktikan kes melalui keterangan secara langsung dan keadaan dengan memanggil seramai 30 saksi. Menurutnya, dalam membuktikan kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, pendakwaan bergantung kepada anggapan undang-undang di bawah Seksyen 23-2 Akta sama.